Janji-janji BN barang naik kini semakin memuncak. Bukan semata-mata barangan import, namun hasil mahsul dari bumi sendiri seperti minyak petroleum, gas asli, minyak masak juga naik tanpa boleh ditahan-tahan lagi. Rakyat secara terus-menerus ditekan, dihimpit dengan harga barang yang melambung tinggi di samping sumber pendapatan yang rendah. Saksikanlah rungutan dan luahan hati rakyat dalam wawancara ini. Semua barang ni juga minyak ni, tumpeng ni. Itu tengok dulu minggu dulu 20 nasi. Sekarang 29 sen. Ada dapat untung sikit je nak makan. Acik sekarang kalau pengguna beli tepung apa ada harga mahal ya? Ada kedai murah. Ada kedai murah, ada kedai mahal. Macam mana? Saya nak mahal saya pergi sana. Beli susu dulu RM1.85. Macam ni anak punya kan, dia memang tak pandai beli 8. Sekarang senang, 8 RM20. Kira satu pendekatan yang bagus. Tepung gandum dulu berapanya? RM1, 8 kupang. Ini ngira. Orang sekarang bodoh ngira. Sekarang senang, 2,5 satu. BN barang naik. Mungkin bagi kekitangan kerajaan mereka tidak bermasalah sebab gaji mereka baru dinaikkan oleh kerajaan BN barang naik. Namun benarkah mereka tidak menghadapi tekanan dan senang hati dengan barang naik ini? Harga siling kerajaan RM6. Jadi untuk 10 sen kan, baik tak payah berniaga duduk rumah je. Susulah. Susah lah muka semua naik lakukan harga. Kalau kita cuma makan rasa lagu ni je. Memang terasa sangat kan dalam diri. Naikkan harga barang. Barang apa yang naik banyak? Minyak masak. Naik dah sekali. Tak dapat nak beli. Itu paling sedih. Bila minyak masak naik, roti ke apa, kuih ke, naik semua. Ini belum minyak lagi naik. Kalau minyak naik lagi. Kalau minyak naik macam mana? Minyak lagi turun. Yang perit dan pedih ialah golongan pekerja swasta, golongan berpendapatan rendah dan orang kampung yang bekerja sendiri. Mereka tak dapat naik gaji, bahkan mungkin tidak bergaji. Naik dah ni. Mak tahun baru betul naik, minyak naik, barang pun melambung dah naik. Itu hoya lah tak cukup dah ni. Kalau hoya pun sepuluh dah. Ada semua barang mahal lah. Dah minyak berapa sekali lah ni. Minyak naik. Semua naik lah. Naik. Automatik. Dia nak ke tak nak dia kena naik kan. Memang problem. Minyak naik. Kalau kata minyak ada daging dia pun naik. Jawaban yang kami terima, ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Keluhan keperitan rakyat ini jelas terpancar di wajah mereka bila mana kenikmatan hasil kekayaan tanah air sendiri tidak dapat dikecapi, malah kepayahan dan penderitaan pula yang dialami. Kepada siapa harus diluahkan penderitaan yang menggigit naluri ini, diluah mati bapa, ditelan mati mak. Kami serahkan
Kerajaan yang diharapkan dapat mentadbir dan menguruskan harta negara rupanya ibarat kata pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Apakah rakyat akan terus mendiam diri dan membiarkan mereka terhimpit di bumi sendiri? Soalannya, kemanakah kekayaan negara ini dibawa pergi? Dan siapakah yang sebenarnya yang menikmati kekayaan negara? Kan kita ada minyak kan. Apa minyak kita nak ikut orang lain pula? Kan kita ada minyak, apa salah? Tak bibi banyak-banyak, rasa tak bibi. Harga teruk juga kan. Naik juga. Masalah sekarang Malaysia ada petrol, ada minyak. Apa kau boleh minyak ni? Kau petrol lah macam cerita tu. Aku tak tahu minyak tu pergi ke mana. Mainkan yuran. Sekarang ni dah ada bayaran anjalan lah. Apa kita beli apa? Beri apa yang beri? Yuran salah RM1 tu yang beri. Oh, yang lain semua naik. Kerajaan yang promote cara tu jangan naik. Jadi orang ramai pun mestilah dia fokus. Tapi dia tak fokus pada apa sebabnya kerajaan ni dia tak fokus pada apa minyak tu betul tu. Cuba ada seseorang untuk kerajaan ke jalan